Pemerintah bayangan Myanmar menyatakan serangan udara junta tentera ke atas kawasan yang dikawal pembangkang meragut nyawa sekurang-kurangnya 22 orang termasuk 17 pelajar. Lagi 20 orang dipercayai cedera. Ini meskipun gencatan senjata sedang berkuat kuasa menyusuli gempa bumi dahsyat di negara itu yang meragut nyawa hampir 4,000 orang. Anthony Albanese mengangkat sumpah jawatan bagi penggal kedua sebagai Perdana Menteri Australia menyusuli kemenangan Parti Buruh dalam pilihan raya pada awal bulan ini. Para menteri kabinet beliau turut mengangkat sumpah siang tadi. Encik Albanese mengekalkan sebahagian besar pasukannya dengan tiada perubahan bagi portfolio utama seperti Menteri Kewangan, Ehwal Luar, Perdagangan dan Pertahanan. Di Indonesia, sekurang-kurangnya 13 orang maut semasa melakukan operasi menghapuskan peluru tamat tempoh di Jawa Barat. Letupan itu berlaku semalam kira-kira 9.30 pagi waktu tempatan semasa peluru disusu ke dalam lubang untuk diledakkan. Semua mangsa yang maut termasuk 9 orang awam dan 4 anggota TNI dibawa ke hospital untuk proses bedah siasat. Siasatan bagi mengenal pasti punca kejadian sedang dijalankan dan pihak berkuasa terus mengawal serta membersihkan kawasan itu kerana dikhawatiri masih terdapat bahan letupan lain yang belum dimusnahkan.